فذهبوا إلى غرفة الانتظار. Makan kat dalamnya ni. Oh, sini ya. Mengutamakan sumbangan sedekah ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah sedekah dari bentuk wang ataupun barangan. Niat ini penting. Niat sedekah kepada Allah SWT yang paling tinggi. Kerana RM10 je lah, asalkan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Semua sihat? Alhamdulillah. Bagi situasi tadi, kali kita dengar. Tetapi berapa ramai yang tidak tahu sebenarnya Allah tak pandang berapa yang kita sedekahkan. Ya Allah pandang hanyalah hati yang ikhlas kerana Allah. Baru tahu dah tu. Yang tidak tahu tu mari sini ramai-ramai. Saya sedekahnya pertama ialah niat kerana Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, niat kerana Allah ini jaga baik-baik tahu kerana niat ini yang paling penting kerana Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud setiap perkara apa yang kita lakukan pasti ada niatnya, sama adanya itu kerana Allah atau sesama manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. dengan nombor pilihan 6 jumpa Muhammad Ilham bin Abdul Hisham. Tema yang akan disampaikan ialah salat. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah menemukan saya dengan kawan-kawan baru dengan mengiratkan silaturahmi. Saya pada hari ini akan menguraikan tajuk solat. Solat pada bahasa adalah doa dan pada segi istilah ia merupakan satu ucapan ataupun perbuatan yang dimulakan dengan takbir atau ihram dan diakhiri oleh salam. Solat ini terbahagi pada dua, solat fardu dan solat sunat. Solat fardu adalah rukun Islam yang kedua daripada 5 rukun Islam. Jika seseorang orang Islam tertinggal solat fardu, maka wajib baginya untuk mengqada, iaitu mengulang balik dengan niat mengganti kita. Okey. Kita boleh niat batal, kita boleh keluar itulah. Mau bagi apa saja semua sini. Dan dia boleh jadi batal kalau kita sengaja makan. Dengar duk mayang ni tiba-tiba orang suap roti pula, kita pergi kunyah. Lepas tu dia dah, kalau dah kunyah tu dia dah batal. Dia makan dengan sengaja, dia akan jadi batal solat. Jika orang tu tiba-tiba keluar haid dan mayang, dan solat tu tiba-tiba keluar haid. Bagi perempuan dan lelaki tiba-tiba. Solat ni Nabi SAW telah berusaha daripada 50 ulang-alik turun dan naik hingga menjadi 5. Tapi kenapa kita orang Islam masih ada yang tinggal solat?
Sanggup ke kita buat begitu kepada Nabi SAW? Kesianlah. Solat ni bagaikan iman yang dipegang. Contoh, kita pegang botol. Di tangan ni adalah 5 rukun Islam. Yang pertama, kita tak buat haji, tak apa, botol tak ada duit. Iman tu ni, botol tak ada duit. Haji, tak buat boleh. Lepas tu zakat, tak jatuh ni iman tu. Puasa, iman tak jatuh ni. Apabila kita tak solat, terlepasnya yang kedua ni, jatuhlah iman kita. Rumah kita pegang botol itulah. Okey, itulah umpama wajibnya kita solat. Bila kita sedekah, banyak bila sedekah pun. Apabila kita tidak solat, takkan dipandang langsung walaupun sedikit seseorang itu buat amalannya kalau kita tidak bersedekah. Melihat masuknya waktu zuhur, dia akan melihat permulaan waktu zuhur, tergelincirnya matahari itu kira naik dari barat tu gelincir, dan itu adalah permulaan, dan akhir zuhur tu adalah sesuatu benda dan bayangnya sama panjang. So, saya dengan bayang saya sama panjang. Itu adalah akhir zuhur. Dan mula solat asar pula adalah sama panjang bayang, dan habis zuhur dalam kotak bukit dalam seram. Peristiwa kempen tersebut mendapat sambutan di dalam negara, juga turut menjadi ikutan dan contoh di negara jiran seperti semua baik-baik ni. Solat tarawih bulan puasa 30 hari itu semua 24 rakaat je tak betul? Okey. Solat ni kawan-kawan penting sangat-sangat. Cuba kaitkan solat ni dengan tiang yang nak kukuhkan rumah. Ni macam tiang senar ni ni. Cuba kalau tak ada tiang ni, mesti runtuh dah tempat ni. Sama juga macam solat, macam agama. Yang keempat, dengan pemutar mata 77%. Dipersilakan Saudara Qawi Uzair Taqif bin Azlan dari Sekolah Menengah Islam Nasriyah. Tiga, dengan pungutan markah 78%. Disandang oleh Muhammad Adam Daniel bin Faizul dari Sekolah Menengah Kebangsaan Permatang Rawang. Ada tu 2 tempat yang berbaki, tapi masih lagi banyak wajah yang menanti. Naib Johan, mimbar da'i kategori lelaki, daerah Seberang Perai Tengah tahun 2024. Dengan pungutan mata 81%. Diraih oleh Saudara Muhammad Adam Haziq. Johan, mimbar da'i lelaki tahun 2024, daerah Seberang Perai Tengah, dengan pungutan 82%. Disandang oleh Saudara Mustaqim Nazran bin Gosdan dari Sekolah Menengah DMW.